Ni adik saya nak balik Seri Aman. Yang accident tu hari. Lagi aku main beg ada. Nanti aku bawa beg dah. Ni beg dia berat juga guys. Aduh. Ya. Boleh? Lagi aku ngirit lah. Boleh? Ni adik saya pakai bas nak balik Seri Aman. Tu hari kaki dia patah guys. Dah tanam besi. Lagi aku ngiritnya. Oi. Lagi aku ngirit. Boleh aku ngirit. Ini bas sentral guys. Yo. Dah jangan nak tunggu. Ha? Tak apalah, lagi awalnya. Ni Gaya Sentral pula. Kuching Sentral. Salah sebut. Dia pakai tongkat buat at the moment. Cutting tau lah. Kuching Sentral ataupun Bas Sentral. Masih awal lagi. Bah dia pukul 11.30 pagi. Mana kau balik? Balik Seri Aman. Seri Aman. Selalu saya kucing, dia tak sempat visit. So dia visit saya lah. Itu pun kena marah. Kenapa kau pergi kucing? Kau makan angin. Tak baik cakap macam tu kan. Kalau adik nak tengok kakak dia, apalah nak marah-marah kan? Bukai-bukai menyadik. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab orang tu kan, janganlah cakap macam tu. Kalau ahli keluarga nak jenguk kakak, tengok adik kan, buat tension lah. Ni Kuching Sentral guys. Belum buka. Itulah aku suruh kau pakai pintu depan tadi. Nah, macam mana nak masuk? Ini kucing bas sentral. Adik saya dah check in dekat bas tu. Bas 11.30. Apa yang terpampang kat skrin tu, ikut jadual lah. So kita pergi ngeteh dulu guys. Ni kaunter bayaran. Sekarang ada kios, boleh beli tiket pakai kios. Sementara nunggu bas, boleh jalan di atas tu lah, ke mall, ataupun pergi makan kat sini. Ni banyak minyak. Duduk mana? Tepi. Situ lah. Ada siya. Menu. Ni adik saya nak balik. So tunjuk. Ni naik bas. Ni nombor bas guys. Make sure simpan receipt ni elok-elok, takut lenyau lagi. Kini nak kemek. Oh nak ambil duit, ambil lah. Nyangkuang lagi, nyangkuang. Kita order mi hun goreng ayam guys. Macam ni dah RM10. Biasalah tu kan harga-harga tempat mall-mall ni. Saya order teh tarik kurang gula. Ini nama order tadi bet. Teh. Kita dah berumur jangan makan yang manis-manis, yang masin-masin, nanti marah doktor. Kena jaga kesihatan, permakanan semua. Sedap juga. Kita order mihun saja guys. Kita order mihun. Tak boleh order mie biasa sebab menggemukkan. Yang ni okey. Sedap. Terus sup sedap. Ya, sedap. Makan. Sini ada kedai makan sini.
comfortable lah. Ni bas Sentral ni. Ada aircon, boleh duduk sini tunggu bas. Tapi datang awal lah. Ya. Tengok TV mata dah atas ni. Macam ni lah dah tua guys. Makan guys, makan. Lalat ni. Patut jangan ada lalat dan tempat bacon macam ni kan guys. Saya makan mie dulu. Mie bihun. Tadi ada ayam goreng. Sorry ya, reflection. Ini yang nombor 2. Saya yang anak nombor 1. Ini nombor 2. Ada yang kurus-kurus tu nombor 3. So, nombor 4 tu laki, nombor 5 perempuan. Nombor 6 perempuan. Yang jauh nun di sana guys, adik saya. Lepas tu yang nombor 7 tu, sinilah kucing. Mostly adik-beradik saya semua di kucing. So kita makan mie guys, makan mie dulu. Sedap mie ni. Apa? Lapar sudah guys. Kat mana kita beli ni? Kat kedai Malindo. Kedai Malindo, bas Sentral. Bas Sentral kucing. Kadang ayah saya tersasul sebut guys. Kucing Sentral. Murah Kucing Sentral. Kucing Sentral. Kita makan. Lapar. Mie sedap tu. Sedap tu. Pakai mie pula sedap tu. Memang sedap. Mie sini guys. Kita orang tua ni portion dengan banyak sangat. Sikit makan. Tak boleh bam berangkap. Dengan minyak tu okey lah. Tak ada minyak mie ni. Dia kurang minyak. Okay, just nice. Untuk orang tua macam kita ni. Makan. Tengok guys. Saya belum habis. Adik saya dah habis. Licin dah. Kau lapar ke? Lapar, nak makan lapar. Lapar, nak naik bas. Nak pergi bilik air. Saya terkial-kial makan mie sambil tu membebel. Kita sudah breakfast, nak pergi tempat departure. Belum lagi bas. Tu adik saya guys. Saya marah dia, jangan kau angkat kaki, kau tu dah baik. Pakai tongkat. Membebel lah kami orang. Kau jaga diri kau, WO cakap. Tak ada orang akan jaga kau. Kau tu dah berumur. Belum pergi bas tu. Dia ni ngantek. Ke belakang tu. Apa pula kat ujung tu departure counter. Panas lah di tol. Nak coach lah. Macam ni dah bus terminal. Saya nak cari bas adik saya dulu. Dia pakai bas Asia. Belum sampai bas dia tu. Dia tunggulah. Mana bas itu? Belum. Adik saya tu excited sangat. Kita balik lagi. Nak letak barang dia guys. Ini katut ni. Letak barang. Balang pula barang dia. Panggai dia boleh. Anak dalam gila susah ambil lagi. Dia pasal aman je lagi. Nah. Kau naik atas kah terus? Okay, see you. Bye. So dia naik bas tu guys. Ni bas
VIP nya kok. Basta. Tu dia naik atas. So yo lagi sekat kat sini, mau ada tangga naik atas. Itulah special dia. Boleh. Hai. Lupa satu barang lagi. Tak apa, nanti kita hantar. Tengok adik saya lupa beg dia guys. Hey. Nasi aku belum mupok. Ha. Nasi ingat. Hey. Thank you. Okay, bye. Macam tu lah. Kalau tak sabar nak balik, barang-barang pun lupa.